maksud dia. Tengah rokok, duk tengah rokok, tu imam lambat dengan rokok, jamak takdim. Lagi masuk kata aku nak buat asar pula, maka itu dikira jamak takdim. Sampai tahiyat akhir baru teringat, weh aku tak niat jamak lagi, maka duk tengah tahiyat kita terlintas dalam hati jamak takdim, nak himpunkan asar masuk dalam waktu lohor, maka boleh lagi diterima. Sampai bila? Sampai sebagian ulama kata sampai bagi salam pun boleh lagi, dengan syarat sebelum perkataan kum. Kerana sepas pada perkataan kum, maka dah habis selesai sembahyang. Jadi makna kata duduk tengah as-salat. As-salat tu kita niat jamak takdim, boleh lagi. Tapi bila assalamualaikum baru teringat, aku tak jamak takdim, tak boleh dah. Boleh faham lah? Jadi makna kata niat solat jamak takdim ni sepanjang solat yang pertama, daripada rakaat pertama, rakaat kedua, ketika tu kita boleh niat jamak takdim. Boleh faham lah tuan-tuan? Adapun kalau kita nak niat ketika takbiratul ihram pun boleh. Ini niat cerita kata boleh juga, pasal dalam takbiratul ihram pun dalam solat yang pertama. Cuba tuan-tuan jangan confuse lah tentang lafaz dengan niat. Ni lintasan hati niat. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang kita kena fahami, tertib antara dua solat yang dijamakkan. Dalam solat jamak takdim, dia mesti tertib, dia mesti lohor, dia mesti asar, dia mesti kena buat ikut tertib. Pasal jamak takdim kita semayang pada waktu zuhur, ni bukan cerita takhir, kita duduk tengah semayang zuhur, kita semayang maghrib ketika ni time maghrib ni, dia kena buat maghrib dulu baru isyak. Siapa yang dia buat isyak dulu kemudian dia buat maghrib, maka isyaknya itu tidak sah. Isyaknya tu tak sah. Ataupun satu orang dia rasa macam dah masuk asar, kan asar lewat maklum. Asar ketika ni 4:49, 4:50, maka dia duk rasa macam asar zaman-zaman 4:30, 4:40 tu. Jadi dia pun semayang lah jamak takdim, tapi dalam keadaan dia duk rasa macam dah takhir dah, maka dia buat asar 2 rakaat, kemudian dia semayang zuhur 2 rakaat. Habis semayang baru perasan lah tak azan lagi. Tak azan lagi, makna kata jamak takdim dia sah tak? Jamak takdim dia tak sah. Jadi apa yang tak sah? Yang tak sah tu solat asar. Asar yang dia buat tu tak sah. Adapun solat zuhur yang dia buat, zuhur tu sah 2 rakaat, tak ada masalah apa. Jadi tak perlulah dia ulang lohor tu. Lohor tu betul dah, pasal dia semayang dalam waktu zuhur 2 rakaat. Cuma asar tadi dia tak boleh buat dah, untuk dia niat pula jamak, tak boleh. Jadi makna kata dia kena tunggu masuk azan asar, dan kemudian dia kena buat 2 rakaat lah untuk solat qasar. Adapun kalau dia berimamkan dengan imam tamam, buat 4 rakaat. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Makna kata kalau dia tersilap, dia telah mentakhirkan pada waktu takdim yang tak sepatutnya dia tak ikut tertib, maka dia kena tangguhkan solat yang tak sah tu masuk pada waktu asar nanti. Dia kena semayang 2 rakaat. Okey, jelas ke no? Tapi ada isu, dia akan jadi isu pula. Kalau tu cerita kalau waktu asar nak dekat, boleh tak boleh kalau dia nak ulang balik, kan? Dia tengah semayang pukul 3, tapi dia buat asar dulu 2 rakaat, kemudian dia buat zuhur 2 rakaat, kemudian silap, sepatutnya aku buat lohor dulu 2 rakaat, kemudian baru asar, tapi terkali. Jadi dia belajar, dia kata yang lohor tadi sah, yang asar tu bermasalah pasal dia kena nanti dia buat semula ketika mana waktu asar, nanti dia kena buat 2 rakaat. Tapi bagi dia payah, nanti nak pergi perjalanan, nak berhenti pula dan sebagainya. Yang ni kita akan patah balik dalam bab i'adah, dalam bab ulang balik semayang. Kita dah bincang dulu dah. Bab dalam ulang solat. Tuan-tuan, kalau jadi lagu tu, dia tak boleh ulang solat dalam keadaan dia semayang seorang diri. Jadi kalau dia duduk tengah semayang seorang, tiba-tiba dia nak ulang, padahal zuhur tadi sah dah, dia nak ulang lohor balik 2 rakaat, pasal dia nak dapat balik jamak takdim yang dia nak semayang himpunkan kembali pada waktu lohor, makna kata dia buat zuhur 2 kali ketika tu, maka dia tak boleh buat melainkan dengan satu syarat yang dia kena penuhi bila mana kita nak semayang ulang, iaitu syarat bila kita nak ulang semayang adalah dia mesti semayang dalam keadaan berjemaah.
Syarat nak ulang semayang boleh Pak Long, syarat dia mesti berjemaah. Dia mesti berjemaah. Makna kata bila dia semayang lagu tu, dia nak ulang, dia kena cari orang. Kena panggil orang nak semayang sekali dengan dia, ataupun dia tengok ada orang semayang, dia ikut kawan tu belakang semayang. Tu boleh. Dan ketika mana dia ikut, dia ketika niat, dia kena tambah satu lagi. Ni kena syarat sah solat jemaah. Syarat yang kita kena sebut bila semayang jemaah, ada dua solat yang wajib kita sebut ketika niat bahawa imaman ataupun makmuman. Ada dua jenis semayang ya. Iaitulah yang pertama, semayang Jumaat. Semayang Jumaat kita kena niat dengan kita menyatakan imaman ataupun makmuman, kerana itu adalah fardu ain dalam bab semayang Jumaat. Jadi kita angkat takbir dalam bab semayang Jumaat. Saja aku solat fardu Jumaat, saja aku semayang fardu Jumaat makmuman, dia kena sebut makmum. Kerana itu adalah syarat sah berjemaah bagi solat semayang Jumaat. Dan bila kita nak ulang semayang pun, dia kena sebut kalimah imaman ketika mana angkat takbir. Saja aku solat fardu zuhur qasar makmuman ataupun makmum wa akbar. Baru diterima i'adah semayang ulangan, semayang secara ulangan.